Dalam video ini saya akan explain kenapa semua orang sebenarnya wajib ada YouTube channel walaupun tak viral, walaupun subscriber tak ramai, walaupun tak ada siapa nak tengok video anda pada awalnya. Saya kat sini bukan nak punjuk anda jadi YouTuber. Saya juga bukan nak cerita pasal viral, subscriber berjuta atau janji manis boleh berhenti kerja dalam masa 3 bulan. Saya nak bercakap tentang realiti. Realiti yang ramai orang kerja 9 to 5 tak suka dengar. Kerja kuat tak lagi jamin keselamatan. Company besar pun boleh retrench orang bila-bila. Dah bergantung pada satu income sahaja hari ini, sebenarnya risikonya sangat tinggi. Saya sendiri mula bina YouTube masa Covid dulu. Sebab masa tu saya takut kena retrench. Depan mata saya, kawan office saya semua kena buang kerja. Walaupun kami kerja dalam syarikat minyak yang besar, dan beberapa bulan lepas, apa yang saya takutkan dulu tu benar-benar berlaku. Saya sendiri kena buang kerja. Bezanya masa tu saya dah ada platform, saya dah ada aset dan saya dah ada sistem. Kalau anda pernah fikir dalam diam, kalau kerja aku sekarang ni hilang, aku ada apa? Video ni memang untuk anda.